Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Jadi apa yang saya nak ucapkan di sini, yang pertama sekali selamat berjaya dan selamat berjalan ke pertandingan ke Singapura. Dan di Singapura mana pemain-pemain dapat mewakili Rhino FA ini adalah saya rasa satu pencapaian yang baik untuk pasukan Rhino, sebab dia akan bermain dengan pasukan yang lebih orang kata tahap yang lebih tinggi. Jadi kita dapat tahu budak-budak ini yang pertama sekali kalau dapat bermain, mendapat pencapaian untuk ke atas dan dapat bermain dengan pasukan-pasukan daripada Europe, inilah saya rasa satu kebaikan untuk pemain supaya dapat belajar dengan pasukan-pasukan di Europe. Ini yang paling saya rasa inilah paling baik sekali untuk pemain-pemain supaya dapat belajar daripada pasukan Europe seperti Tottenham Hotspur, Liverpool. Jadi di situ dia kena capai cita-cita untuk mendapatkan tempat kat situ pertama sekali. Kalau boleh, okey. Jadi apa yang saya nak sarankan di sini, walaupun kita mewakili Pahang Rhino, ini menunjukkan malah dia akan mewakili Malaysia dia pergi ke luar negara. Dan kalau kita jaga disiplin kita di segi permainan kita, di mana-mana pun berdisiplin supaya mereka menghormatkan tim Rhino dan masukkan di dalam Malaysia. Itu yang penting sekali. So jadi saya mengucapkan selamat berjalan dan selamat berjaya. Kami mewakili beberapa anak-anak Rhino mengucapkan semoga anak-anak kita berjaya untuk kejohanan di Singapura. Selamat berjaya. All the best. Okay, all the best pada semua management Rhino, player Rhino, bawa nama Malaysia ke Singapura. Bagi sumbangan yang terbaik buat negara, buat negeri, buat yang terbaik dan bawa nama kelab ke pesada masa insya-Allah. All the best. Kami dari Rhino FA Pahang.